Assalamualaikum dan salam sejahtera. Aku Amy Tyler, Rina di tempat kerja. So hari ni aku ada plan untuk mencari monorack SWM VF3i 185. So aku akan dapat saranan untuk survey di Silmar ataupun NS Speed. Tapi aku nak cuba dulu di double speed. Memandangkan double speed ni dekat dengan rumah, so apa salahnya aku try cuba survey dulu kan. Tengok ada barang baik ke tak ada barang baik. Jom. Tapi malangnya NS double speed dia dah habis yang monorack J yang biasa punya adalah, tapi aku tak berminat. So move on ke kedai seterusnya. Apa, dah lama tak pernah pergi kedai setepat. Okey, kedai yang kedua ni lain pula masalah dia. Aku tanya, dia cakap ada GV, adakah ia yang tebuk ataupun yang lalu tepi. Dia cakap dia tak tahu, tapi harga dia 185 hingga ke 200 macam tu. Dia kena tengok dulu. Lepas tu dia cakap tak tahu. Aku tanya dia balik, betul ke tak tahu? Jadi you tak tahu. Okey, tak tahu tak apalah, lain kali lah. Ni berapa? Kadang aku dah lama tak pergi spare part, tapi kadang tengok orang yang spare part ni X sikit lah. Dan seterusnya aku pun move on untuk pergi kedai yang ketiga, iaitu di Rasah. So dalam perjalanan ni aku rasa kecewa jugalah nak cari benda yang aku nak dan tak dapat. Jadi apakah plan yang seterusnya? Jeng jeng jeng. Maaf, aku belum terfikir lagi apakah plan yang seterusnya. Sekarang kita dekat NS Speed. Tadi dekat Silmar. Silmar tu tanya semua boleh tahu. Spare part yang ketiga pun sama, hasil mengecewakan. So okey lah, dia layan aku tadi. Dia cakap, bang, barang habis. Okey, kita boleh accept dengan layanan dan servis macam tu. So plan aku yang seterusnya nak pergi kacau Rina di tempat kerja, buat spot check apakah yang beliau sedang lakukan. Jom kita tengok. Mula-mula kita kena tutup mata dulu agar tak dikesan awal oleh Rina. Pergi Rasah tu monorack. Nak letak box belakang tu, monorack dia tak ada. Macam mana? Ni balik. Okey lah, sama bertugas. Beli rumah dulu Baik. Okey, lepas kecewa barang yang nak dibeli tak dapat dan dijumpai, so aku singgahlah ke Acai Speed. Jap. Asal semua pakai speed lah? Semua nak laju je. NS Speed, Silmar tu sajalah, yang lain. Okey, kedai spare part Acai, aku beli bateri untuk AFI, mentol dan minyak hitam. So ada jugalah kerja dan masa untuk dihabiskan hari ni walaupun tak pergi kerja. Minta maaf lah, angle rakaman ni dia tunjuk badan aku pula, bukannya motor ataupun barang spare part yang aku hendak tukar. Sorry, first time. Jadi korang layan je lah. Okey. Ni baru betul. Ni aku sedang tukar bateri EX5. Bahaya weh, bateri aku dah weak. Signal pun hidup segan mati tak maun. Pagi-pagi pergi kerja agak bahaya jugalah kalau nak pergi masuk simpang, sebab kereta laju-laju. Semua nak mengejar destinasi dan tamprin hijau. Tapi masalahnya angle ni gelap lah pula. Aduh. Lepas tukar bateri tadi ni, aku nak buang minyak hitam untuk ganti minyak hitam yang baru. Minyak hitam yang aku beli kali ni adalah mineral, maksudnya RM14. Selalu aku beli RM20. Masalah budak Acai Speed tu tadi tanya, bang, AFI jalan jauh tak? Aku cakap jalan sini-sini je. Kalau jalan sini-sini je, ambil ini mineral. Cakap betul lah budak tu. Aku pun bodoh pergi ikut je. Entahlah,
benda dah beli kan, tapi kita cubalah. Sebelum ni aku pakai 15-40 macam tu lah. Tapi ni aku pakai 20-40. Tapi dah bawa tadi rasa macam dia berat sikit. Sebab budak tu cakap yang ni dia likat sikit sebab 20-40. Jenama Castrol. Tapi kan masa aku tengah buat kerja ni, terdetik kat fikiran aku, berbakat juga aku buat kerja ni kan. Rasa macam ada potensi untuk jadi pomen dan buka kedai. Nama kedai mungkin Helmi Speed. Helmi Speed okey tak? Kalau Helmi Speed okey, nama tu akan didaftarkan lah. Tengok macam mana. Dekat Senawang ni dah ada 1, 2, 3 speed. Double speed, NS speed, Acai speed. Kau campur aku, Helmi Speed dah kira 4. Semua di bawah persatuan speed. Oh, okey lah guys, sampai sini je lah vlog. Sebab rakan seperjuangan aku, Apeng Speed, dia datang lepak hari ni. So aku Amy Taylor, jangan lupa subscribe. Jumpa lagi di next vlog. Assalamualaikum dan salam ayamnya sejahtera. RM14. Bye. Boleh tak? Mineral saja. Baik kata baik saya tak tahu. Mentol lampu. Oh tim.